Latih diri 1.9 soalan nombor 6. Rajah di sebelah menunjukkan garis y sama dengan x dan graf bagi y sama dengan fx untuk domain negatif 1 sampai 3. Titik A adalah negatif 1 dengan 2, B 3, 10. P, A, B. Lakarkan graf f songsang y sama dengan f songsang menunjukkan titik sepadan. Okey, so kita kena lukis f songsang. Jadi cara nak lukis dia, kalau saya kata songsang mesti terbalik. Kalau ni 2, so A songsang kita, F songsang kita adalah 2 negatif 1. So X2 anggap kat sini. Saya tak tahu apa, kita boleh tengok kat sini, dia akan kat sini. So sini dia. Okey, B dekat sini. Lebih kurang macam tu lah. Okey, ni pun kat sini. Okey, dekat kat sini. Biasa tengah terbalik lah, 10 dan 3, 10 X 10 sini, Y 3 sini. Okey, so kita boleh lukis F songsang kita macam ni. So A songsang kita 1, ni P songsang akan dapat B dengan A, manakala B songsang akan dapat 10 dan 3. Okay. So inilah graf F songsang kita. Okay. Untuk B, cari nilai AB jika F songsang. Okay, F songsang 41. So maknanya kita balikkan, kita akan dapat 1 dan 4. So untuk B, nilai A dia adalah 1, B adalah 4. Right. So